Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya nak berkongsikan dengan semua tentang cara mengerjakan umrah. Sebab saya terima banyak DM yang minta saya kongsikan cara mengerjakan umrah. Jadi saya rasa hari ini adalah masanya untuk saya kongsikan dengan kamu semua cara mengerjakan umrah. Sebelum saya teruskan, saya nak jelaskan di sini perkongsian saya pada kali ini adalah cara mengerjakan umrah yang paling asas. Maksudnya perkara yang wajib, yang paling wajib kita lakukan ketika mengerjakan umrah. Sebelum saya teruskan, saya ingin jelaskan rukun umrah ni dia ada 5 perkara lah. Pertama adalah kita berihram dan berniat. Kedua adalah kita tawaf. Ketiga adalah sa'i. Keempat adalah tahlul. Dan terakhir adalah tertib. Tertib ni maksudnya semua rukun umrah tu yang saya sebut daripada awal sampai akhir tu dilakukan mengikut turutan. Maksudnya kita kena berihram dan berniat dulu, kemudian baru kita tawaf, kemudian diikuti oleh sa'i, kemudian dan terakhir sekali adalah tahlul. Dia tak boleh lah buat sa'i dulu lepas tu baru kita buat tawaf, tak boleh. Sebab rukun umrah tu sendiri adalah tertib. Jadi sebelum saya teruskan sekali lagi, saya ingin jelaskan sebarang kesilapan yang saya kongsikan, harap diperbetulkan oleh kamu semua. Okey, kita mulakan sekarang. Rukun umrah yang pertama adalah berihram dan berniat. Bagi lelaki adalah seperti contoh yang saya tunjukkan ini, dan bagi perempuan cukup sekadar memakai pakaian yang menutup aurat dan sesuai untuk menunaikan solat. Dan niatnya adalah sahaja aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Dalam perjalanan kita menuju ke Baitullah, kita disunatkan bertalbiyah, iaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selari dengan Hajarul Aswad ini bermulanya rukun umrah yang kedua, iaitu tawaf. Niat tawaf adalah aku berniat tawaf umrah di Kaabah ini 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Di sini juga kita disunatkan beristilam, iaitu melambai ke arah Kaabah dan beri isyarat mengucup Hajarul Aswad sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar walillahilham. Garisan emas tu adalah rukun Yamani. Di sini juga kita disunatkan beristilam dan bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai tawaf, carilah tempat di hadapan pintu Kaabah untuk menunaikan solat sunat tawaf. Minumlah air zam-zam sebelum kita memulakan rukun umrah yang ketiga. Rukun umrah yang ketiga adalah sa'i. Niat sa'i adalah, ya Allah, aku hendak mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Sa'i umrah kerana Allah Ta'ala. Sa'i bermula dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan perkiraannya adalah dari Bukit Safa ke Marwah dikira satu perjalanan, dan daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira satu perjalanan juga. Begitulah sehingga 7 kali. Di kawasan lampu hijau ini, jemaah lelaki disunatkan untuk berlari-lari anak. Sesudah selesai sa'i, bolehlah berdoa di Bukit Marwah dan jika berpeluang melakukan solat sunat di sini. Selepas itu, bolehlah kita melakukan rukun umrah yang keempat, bertahlul, iaitu bercukur ataupun memotong sekurang-kurangnya 3 helai rambut bagi melepaskan diri kita dari segala pantang larang ihram. Alhamdulillah, maka selesailah satu ibadah umrah. Semoga perkongsian saya pada kali ini dapat memberi panduan pada mereka yang ingin menunaikan umrah pada masa akan datang. Sekali lagi saya ingin jelaskan perkongsian saya pada kali ini adalah perkara paling asas dalam melakukan ibadah umrah. Semoga bermanfaat untuk kamu semua dan Assalamualaikum.